Pengenalan. Sayur-sayuran merupakan salah satu makanan yang sangat penting dalam kehidupan manusia kerana ia menjadi sumber nutrien utama yang diperlukan oleh tubuh badan. Sayur-sayuran sering dimakan setiap hari dalam pelbagai hidangan kerana ia mudah didapati, murah dan mempunyai pelbagai khasiat. Antara contoh sayur-sayuran ialah sawi, bayam, kangkung, kubis, tomato, timun dan lobak merah. Sayur-sayuran ini boleh dimasak dengan pelbagai cara seperti direbus, ditumis atau dimakan mentah sebagai ulam. Oleh itu, pengambilan sayur-sayuran secara berkala amat penting untuk memastikan kesihatan tubuh badan sentiasa terjaga. Kebaikan sayur-sayuran. Sayur-sayuran mempunyai banyak kebaikan kepada kesihatan manusia kerana mengandungi pelbagai vitamin, mineral dan serat yang diperlukan oleh tubuh badan. Pengambilan sayur-sayuran secara berkala dapat membantu meningkatkan sistem imun badan supaya kita tidak mudah diserang penyakit. Selain itu, sayur-sayuran juga membantu melancarkan sistem penghadaman dan mengelakkan masalah sembelih. Sayur-sayuran seperti lobak merah baik untuk kesihatan mata, manakala bayam dan sawi membantu membetulkan darah serta menguatkan tulang. Samping itu, sayur-sayuran juga dapat membantu mengekalkan berat badan yang sihat dan mengurangkan risiko penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Oleh itu, kita digalakkan mengambil sayur-sayuran setiap hari untuk memastikan tubuh badan sentiasa sihat dan cergas. Jenis-jenis sayur-sayuran. Terdapat pelbagai jenis sayur-sayuran yang boleh didapati di negara kita seperti sawi, bayam, kangkung, kubis, tomato, timun dan lobak merah. Setiap jenis sayur mempunyai bentuk, warna dan khasiat yang berbeza. Ada sayur yang dimakan daunnya, ada yang dimakan buahnya dan ada juga yang dimakan akarnya. Kepelbagaian ini membolehkan kita memiliki pelbagai jenis sayur untuk melekatkan diet harian yang sihat. Cara menanam sayur-sayuran. Penanaman sayur-sayuran bermula dengan menyediakan tanah yang subur dan sesuai untuk tanaman. Selepas itu, benih sayur disemai dan dijaga dengan baik sehingga bercambah. Tanaman perlu disiram secara berkala serta diberi baju yang mencukupi untuk memastikan pertumbuhannya sihat. Selain itu, petani juga perlu mengawal serangga, perosak dan penyakit yang boleh menjejaskan hasil tanaman. Cabaran penanaman sayur-sayur. Walaupun penanaman sayur-sayuran memberi banyak manfaat, terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh petani. Antaranya ialah perubahan cuaca yang tidak menentu seperti hujan lebat atau kemarau yang boleh menjejaskan pertumbuhan tanaman. Selain itu, serangga, perosak dan penyakit tanaman juga boleh menyebabkan hasil tanaman berkurang. Kos baja, racun dan peralatan pertanian yang semakin meningkat turut menjadi cabaran kepada para petani. Kepentingan sayur-sayuran. Sayur-sayuran memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia kerana menjadi sumber makanan yang berkhasiat dan membantu mengekalkan kesihatan tubuh badan. Selain itu, penanaman sayur-sayuran juga membantu meningkatkan ekonomi negara dan menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat dalam sektor pertanian. Oleh itu, sayur-sayuran amat penting untuk kesejahteraan hidup manusia. Cara menggalakkan pengambilan sayur-sayuran. Ibu bapa, guru dan masyarakat perlu menggalakkan pengambilan sayur-sayuran dalam kalangan kanak-kanak sejak kecil. Antara caranya ialah menyediakan hidangan yang menarik, memberi pendidikan tentang pemakanan sihat dan mengamalkan budaya makan sayur-sayuran setiap hari. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih menghargai kepentingan sayur-sayuran dan mengamalkan gaya hidup sihat yang Kesimpulannya, sayur-sayuran merupakan makanan yang sangat penting dalam kehidupan manusia kerana mengandungi pelbagai nutrien yang membantu mengekalkan kesihatan tubuh badan. Pengambilan sayur-sayuran secara berkala dapat memberikan banyak kebaikan seperti meningkatkan sistem imun, melancarkan penghadaman dan mengurangkan risiko pelbagai penyakit. Selain itu, penanaman sayur-sayuran juga memainkan peranan penting dalam membakarkan sumber makanan dan menyumbang kepada ekonomi negara.
Oleh itu, kita hendaklah mengamalkan pengambilan sayur-sayuran setiap hari dan menghargai usaha para petani yang berusaha menghasilkan bekalan sayur-sayuran untuk masyarakat.